2, 3. Cikgu datang! Cikgu datang! Bangun! Selamat pagi, cikgu! Selamat pagi, cikgu! Selamat pagi, murid-murid. Hari ni, cikgu ada bawa banyak buku cerita kanak-kanak untuk semua. Pilih buku yang kamu suka untuk sesi bercerita nanti. Hah? Sesi bercerita? Saya suka, saya suka! Beratur, jangan berebut. Semua dah pilih buku cerita masing-masing? Sudah, cikgu! Bagus. Tunjuk kat cikgu. Wah, semua pilih nak bercerita tentang dinosaur ya? Lah, sama pula. Semua pasal dinosaur. Macam mana boleh semua sama? Ini mesti korang ikut kita orang. Ya ampun, Tak apa. Cikgu tak sabar nak dengar cerita-cerita dinosaur ni semua. Kamu pun mesti nak dengar juga kan? Jadi, di kelas seterusnya, cikgu harap semua bersedia untuk bercerita secara kreatif dan berkesan. Semua orang mesti faham cerita kamu. Boleh? Boleh, cikgu! Cikgu, buku saya pantun teka-teki dinosaur. Boleh cerita ke? Boleh, Jarjit. Marvelous! Yeay! Cikgu nak kamu bercerita secara berpasangan. Faham? Faham, cikgu! Baguslah buku ni. Banyak benda baru yang kita belajar pasal dinosaur. Betul. Tapi, macam mana kita nak sampaikan cerita ni dengan kreatif dan berkesan? Aku tahu! Apa? Bagi tahulah! Jom, kita buat ni. Buat apa? Tada! Tanah liat? Ya, kita guna tanah liat ni untuk buat banyak jenis dinosaur. Dinosaur ni jadi alat untuk kita bercerita secara kreatif. Bijak. Tapi, kita tak pandai nak buat dinosaur. Alah, apa susahnya? Kita ikut je gambar-gambar dalam buku ni. Mengenal nama-nama dan jenis dinosaur bahagian 1. Buku kau bahagian 2. Senang kan? Kau buat 3 dinosaur, aku buat 3 dinosaur. Dapat 6 dinosaur. Cukup ke? Cukuplah untuk bercerita. Susahlah nak buat yang ni. Tolong, Upin. Sama-sama. Mana budak-budak ni? Tak turun-turun lagi. Sejuk nanti makanan. Opa, Akak. Sengih tu kenapa? Duduk makan.
Apa ni? Tekalah. Cuba tengok betul-betul. Cantik. Macam cili. Cili? Ya, pandai korang buat sayur dengan tanah liat. Ini bukan sayur lah, Opa. Ini bukan cili. Bukan. Itu dinosaur Tyrannosaurus Rex. Apa? Dinosaur tu binatang, Opa. Nama pendek dia T-Rex. Lah, ya ke? Jadi, semua ni dinosaur lah. Ya. Akak pun ingat sayur. Ini macam tomato, lopak, sawi. Nah, buat balik. Korang tengah buat apa tu? Melukis. Saya sama Susanti mau cerita guna lukisan. Iya, mudah sekali. Wah, cantiknya dinosaur. Pandai korang lukis. Kita orang buat dinosaur tak jadi. Aduh, kenapa nggak jadi? Macam mana kamu orang buat? Kita orang nak buat guna... Jom main layang-layang kat padang sana. Tapi kita orang tak ada layang-layang. Nak main macam mana? Tak apa. Kita orang pun tak ada juga. Kita kongsi main dengan kawan-kawan punya. Diorang dah ada kat sana. Ehsan, Fizi. Kamu sudah siapkah untuk bercerita nanti? Dah! Korang nak tengok? Ini koleksi mainan dinosaur aku. Wah, dahsyatnya korang punya set. Aku tolong buat gunung berapi ni. Boleh meletup tau. Alah, itu pun aku yang ajar. Banyak canggih ah. Iya, ceritanya harus bagus. Mestilah. Betul lah aku sekumpulan dengan Ehsan. Semua dia ada. Korang pula macam mana? Ini je. Dah buat tapi tak jadi. Tanah Ish, kesian. Sekarang kerja sudah siap. Mari main masak-masak. Kita orang nak main layang-layang. Kan kawan-kawan? Jom. Oi, bayar dulu. Tahu takut. Menariknya. Mana korang dapat ni? Abang aku punya. Dulu masa dia kecil, dia pakai ni buat persembahan di tadika. Oh, lama tu. Jajik pun muat pakai juga. Marvelous. Jadi, korang akan guna kostum ni untuk bercerita nanti? Ya, kita akan bercerita dalam pantun tentang 2 ekor dinosaur yang bersahabat baik. Sebut kata kamu. Apa? Baju kostum lama? Akak tak ada ke? Abang Is ada simpan. Sekarang Mak Il boleh guna.
Nak pakai untuk apa? Untuk sesi bercerita di sekolah lah. Oh, ada? Kejap Inilah baju kostum akak. Ikan duyung. Nah, cuba sarung. You tahu tak kenapa dinosaur tak boleh tepuk tangan? Sebab tangan dia pendek kan? Salah. Sebab dia dah pupus. Macam tu pun boleh. Aik, kenapa muram je? Kita orang tak dapat idea lagi nak guna apa untuk bercerita nanti. Kawan-kawan semua dah sedia dan tak siapa nak bercerita. Hai, hari tu kata nak guna tanah liat. Apa dah jadi? Tak jadi apa-apa pun. Buat dinosaur tapi tak rupa dinosaur. Macam mana? Kesian. Kejap. Akak tahu apa nak buat. Nah. Nak buat apa kertas warna-warni ni? Tengok je lah. Siap. Ada rupa dinosaur kan? Sebiji rupa dinosaur T-Rex. Betul. Hebatnya Kak. Tahu tak apa? Korang boleh guna dinosaur kertas ni untuk bercerita nanti. Betul. Tapi takkan satu je. Akak, lipatlah lagi. Lipatlah sendiri. Mari akak ajar. Korang boleh buat lipatan sendiri. Boleh buat dinosaur warna-warni. Senang kan? Terima kasih Akak. Sama-sama. Opa, kita orang pergi dulu. Tunggu kejap. Lupa barang pula. Ayam ni goreng kang baru tahu. Upin, dinosaur. Apa hal? Macam mana boleh jatuh? Semua salah Rainbow. Macam mana ni? Dinosaur dah tak ada. Bawa ayam Rainbow ni? Ini bukan Rainbow, cikgu. Tapi Rainbow Sword.
Pada zaman dahulu, hidupnya dinosaur yang sangat ditakuti oleh dinosaur-dinosaur lain. Semua dinosaur akan terdiam apabila mendengar bunyi dinosaur ini. Giginya tajam, badannya gagah. Dia lari sangat laju. Dia akan kejar dan tangkap dinosaur-dinosaur lain sebagai mangsanya. Saya tahu. 2, 3. Oh, itu dinosaur nama T-Rex. Betul-betul. Janji, jangan kacau kawan bercerita. Pada satu masa, datang komet menghempas bumi. Musnahlah semua. Kebanyakan dinosaur pupus dari bumi. Namun, ada yang berevolusi untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran baru. Maka, T-Rex berubah menjadi ayam. Rainbowsaur. Rainbowsaur seperti rainbow. Itulah kisah bagaimana T-Rex menjadi ayam. Sekian, terima kasih. Jadi, Rainbow adalah keturunan dinosaur. Mengikut buku cerita ni, macam itulah. Wah, kreatif betul Upin dan Ipin. Bukan setakat bercerita pasal dinosaur, tapi bawa dinosaur sebenar. Cikgu, evolusi tu apa? Evolusi adalah proses perubahan secara perlahan-lahan dalam makhluk hidup hingga menjadikannya lebih sesuai dengan keadaan sekeliling mereka. Dulu T-Rex garang. Sekarang jadi ayam.